Orang yang suka berjoget dan menyanyi atas petang akan dibalas jadi beruk di akhirat. Macam akademi fantasi itu boleh tak kita panggil akademi beruk? Sebab saya lugar sangat tengok puak-puak tu. Dosa tak saya kata gini? Jawabnya dosa bukan mu kata, dosa mu pergi tengok tu. Faham? Pasal dia tengok, dia kata lugar, mu tengok am dia. Nak? Jadi hukumnya tetap haram dah. Ya. Banyak sangatlah kait dengan hadis-hadis sahih. Nampak? Di antaranya firman Allah. Nampak? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah kaum perempuan itu meletakkan akan tudung-tudung, jilbab-jilbab, nikab-nikab di atas kepala mereka dan dada-dada mereka. Kena tudung. Dah tudung tak? Dah tudung. Nampak? Lawan ada Quran situ. Di khalayak ramai. Nabi kata orang perempuan yang telah balik tak layak menunjukkan tubuhnya melainkan muka dan dua pergelangan tangan. Canggah dah Nabi situ. Tak? Hadis Isra Mi'raj pula kata perempuan yang mendedahkan aurat, dedah aurat dak joget. Nah, puan slow je dengan ayat aku pergi gabah honyo nak pergi beli coklat nesang, tapi dak tutup aurat, kena gantung rambutnya, api masuk kok dubur keluar kok mulut. Ni joget terus tayang punggung depan orang. Nak, maka lebih pada kena laknat lagi, lebih pada haram lagi. Jadi kita kita nasihatkan orang-orang yang terlibat dengan mainan-mainan seperti ini supaya bertaubat dengan segera.